Assalamualaikum, ni aku nak cerita sikit lah ni. Aku nak cerita sebenarnya apa? Aku ada makan ubat lah, aku ada makan ubat tu. Lepas tu aku nak cerita kamu lah. Aku ada makan ubat lah, ubat doktor tu lah. Jadi aku pun ada cerita kot lah. Aku nak cerita sebenarnya aku ni bukan nak puasa, memang aku puasa lah aku kata. Dah aku baru nak makan lah. Baru nak buka puasa. Rasa nak buka dah puasa dah lama dah lagi. 5 minit lagi nak buka dah. Jadi rumah aku ni aku dah buat kerja lah. Aku buat kerja tu. Jadi aku pun aku buat kerja bukan aku dah puasa, aku puasa lah. Jadi aku pun aku nak cerita lah, aku dah kenal mana-mana lah, siapa-siapa orang yang kata yang boleh menyelesaikan masalah tu. Aku dah jumpa lagi siapa dia lah. Tapi waktu sekarang ni aku dah makan dah lah. Aku dah makan nasi goreng, aku dah makan Melaka dah lah. Jadi aku pun nak cerita lah kamu. Sebenarnya aku ada jumpa dengan Sultan, ada jumpa dengan seorang hamba Allah tu lah. Jadi hamba Allah tu dia kabur ke saya, dia kata nak tolong saya. Tak tahulah, saya kata tolong kau nak buat benda tak tahulah, tapi nak kata kenal tu tak tahulah, saya pun tak kenal juga siapa dia. Jadi saya pun hari ni nak kabur tu ialah saya ada penyakit, saya ada makan ubat lah. Jadi saya pun cerita panjang-panjang pun tak guna kau. Jadi kita jumpa lain kali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.